She's always prioritaskan her husband. Itu one thing lah. Apa-apa pun dia akan dulukan saya, dia akan tanya pendapat saya, dia akan tanya izin saya. Pelakon Fatah Amin mengakui antara perkara yang membuatkan isterinya penyanyi Amira Othman begitu istimewa di matanya adalah sifat penyayang dan sikap sentiasa mengutamakan suami dalam segala hal. Menerusi satu temu bual bersama akaun rasmi pereka fashion terkenal Vizowo, Fatah mendedahkan kepribadian Amira yang dianggapnya sebagai isteri surga. Itu satu perkara yang saya rasa sangat istimewa tentang dia. Apa-apa pun dia akan dahulukan saya. Tanya pendapat saya, minta izin saya dan ambil tahu apa yang saya suka. Itu buat saya rasa dia sangat spesial. Dia isteri surga, kata Fatah. Sebelum ini, pasangan selebriti itu selamat diijab kabul dalam majlis pernikahan penuh sederhana di sebuah resort di Sepong pada 14 September lalu. Majlis resepsi mereka kemudiannya diadakan dengan penuh gilang gemilang di Pusat Konvensyen Antarabangsa, Johor pada Sabtu lalu. Pasangan sama cantik sama padan itu tampil memukau dalam busana tradisional Melayu rekaan Vizowo dengan pelamin mega seumpama singgasana diraja yang dihiasi ribuan kuntum bunga merah melambangkan cinta dan kesetiaan. Ke sini pada tolaklah pintu. Baguslah. Malam yang berat kali ini merindumu lagi dan masihkah kau mengingat diriku? Kenapa? Ya, betul lah. Buat-buat ada sesi. Hari aku sudah tak terima, biar ku sembuh sendiri. Ya, Johor. Tapi andai yang kau tahu, sungguh aku sangat rindu dan sekarang ni bukan dessert. sampaikan Pusing. Cinta pusing datang. Ke sini pada tolaklah pintu. Baguslah. Dah ready ke bunga-bunganya? Inilah masanya pendekar awam. Takut kan? Sampai tercabut. Okey. Okey, baik Amira. Kita juga tahu kan, awak dan keluarga memang macam abah terutamanya memang sangat minati muzik dan sebagainya. Macam Amira menyanyi pun ayah abah yang selalu encourage kan? Jadi, ready untuk tangkap ya? Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, tradisi ambo-ambo. Kita nak mencabar gula-gula menjadi hasil mereka. 1, 2, 3. Nampaknya mak-mak kat belakang pun nak juga. Patah, tolong patah jauh sikit. Mak-mak pun nak juga. Saya cuba. Tangkap. Tangkap makcik. Aish. Ya Allah, belah sana. Patah Amira, belah sana kosong, belah sana. Oh. Okey, tangkap, jangan tak tangkap. Minta kawal wajah anda ya. Tangkap dengan berdema. Itu bapak-bapak, bapak-bapak sana belakang kau.
Bapak-bapak nak belakang tu? lagi tak? Okey. Oh, seronoknya. Ya Allah. Ada lagi. Habis tak? Fikir ni yang terakhir Yang terakhir angkat tangan kalau siapa rasa tak dapat lagi. Belakang straight. Okey, bakul minta maaf. Bakul kita simpan. Masya Allah. Kita dapat. Habis, Kita dapat. Okey.